ingin mempersembahkan sebuah sketsa yang bertajuk Nak Pizza Dapat Pecahan. Saya Ainul Mardia, seorang budak yang penyabar, bijak dan suka belajar matematik. Dan saya pula Alfiras, kuat makan, tak suka belajar dan suka berlawak. Saksikanlah persembahan kami. Ainul, saya ada berita baik. Saya buat pizza. Saya besar. Wah, mana? Saya nak juga. Tapi saya dah makan. Tinggal sekeping je. Ha? Sekeping? Jadi awak makan berapa? Banyak. Tapi saya dikira. Saya makan 7/8. Tinggal awak 1/8. Ish, itu bukan kira bagi makan, Firas. Itu kira zalim. Firas, awak tahu tak maksud pecahan? Mestilah tahu. Pecahan tu dia potong kek ke, pizza ke, jadi sepihan. Lagi kecil, lagi sedap. Ish, tak apalah. Biar saya yang terangkan. Pecahan tu ialah sebahagian daripada keseluruhan. Contohnya, awak makan 7 keping daripada 8, itu jadi 7/8. Betul tu. Saya pakai pecahan sebab saya selalu pecah diet. Ish. Okeylah, jom kita belajar dengan kek pula. Tapi tunggu dulu. Mari kita simpan kotak ni. Okey. Saya ada 1 kek. Lepas tu saya potong 4 bahagian. Kalau saya ambil 1 bahagian, awak rasa saya dapat berapa? Senang je. Awak dapat 1/4. Pandai juga Firas ni. Ingat dah tak ingat dah pasal pecahan? Kalau saya ambil 2 bahagian pula macam mana? 2/4 atau separuh. Wah, pandainya. Sekarang ni saya nak tanya awak satu soalan. Awak tahu tak pecahan wajar dengan pecahan tak wajar? Mestilah kita tahu. Pecahan wajar tu pecahan yang sepan kan? Salah. Tak apalah, biar saya terangkan lagi sekali. Pecahan wajar tu pengangkanya lebih kecil daripada penyebut. Contohnya 3/4. Kalau pecahan tak wajar pula, pengangkanya lebih besar daripada penyebut. Contoh 5/4. Oh, kalau saya makan 5 keping dari pizza 4 keping, maksudnya tu tak wajar lah ya? Betul. Tak wajar dengan tak adil. Okey, sekarang saya nak terangkan pasal nombor bercampur pula. Tadi kan awak ada sebut pasal 5/4. 5/4 juga kita boleh tulis sebagai nombor bercampur, iaitu 1/4. Satu ni nombor bulat, 1/4 pula nombor pecahan. Jadi kalau kita campurkan, dia adalah nombor bercampur. Oh, nombor bercampur. Macam nasi campur ke? Bukan. Tapi lebih kurang. Sebab kan kalau nombor bercampur mesti ada 2, iaitu nombor pecahan dan juga nombor bulat. Saya rasa hari ni saya belajar satu perkara penting. Saya tahu. Mesti pasal pecahan kan? Salah. Tentang jangan ajak Ainul makan kalau tak dikira semua pecahan. Mana boleh macam tu. Ilmu pecahan kan boleh bantu kita supaya faham bahagian yang adil.
nak kongsi makanan pun mesti kena ada matematik juga. Betul tu. Lepas tu, saya nak makan perkiraan. 1/2 untuk saya, 1/2 lagi untuk saya juga. Ish. Mana boleh macam tu? Awak tu pecahan tamak. Biar jelas saya yang bahagi. Okey Firas, kita ada satu cabaran terakhir. Awak kena lukis pecahan tak wajar atas papan ini. Lukis bulat, bahagi 4. Lukis lagi 1 bulat, bagi 4 juga. 1 bulat penuh. Lagi 1 bulat, 1 bahagian. Dah siap. Macam ni ke? 5/4? Betul. Satu bahagian ni dilorek penuh jadi 4/4. Kalau satu bahagian ini pula dilorek satu bahagian je. Jadi 1/4. Kalau kita campurkan jadi 5/4. Tapi kenapa awak lukis 5 keping? Sebab saya tamak nak lebih dari 1 kotak. Ish. Okey, faham tak sekarang? Maksudnya, konsep pecahan tak wajar ni ialah awak ambil lebih daripada satu keseluruhan. Ainul, saya nak tanya ni. Agak-agaknya kalau saya makan 1/8 pizza dan 1/4 kek pada setiap hari, adakah saya akan jadi pecahan wajar atau pecahan tak wajar? Saya rasakan awak jadi pecahan wajar sebab awak kan kurus macam bangau. Ish, awak ni tak baik lah cakap saya macam bangau. Tak apalah, nak bergurau sikit pun tak boleh. Kami belajar pecahan bukan sekadar nombor, tapi belajar adab berkongsi, nilai jujur dan kemanisan tolong-menolong. Inilah pecahan hidup sebenar. Sekian sahaja daripada kami untuk persembahan kali ini. Sekian, terima kasih.